السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan dengan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke sesuatu yang lebih daripadanya, kerana perbuatan itu ada hikmahnya. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Sedangkan orang-orang yang kafir pula, mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan ini? Allah menjawab, Dia menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Allah tidaklah akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang merambak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan. Dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Ayat-ayat yang dibacakan tadi adalah ayat yang ke-26 dan 27 daripada suratul Baqarah. Setelah mana pada ayat sebelumnya Allah mencabar sesiapa yang meragui kebenaran Al-Quran untuk mendatangkan setidak-tidaknya satu surah yang sebanding dengannya. Maka pada ayat ini pula, yakni ayat selepasnya, Allah membatalkan keraguan-keraguan yang ditimbulkan oleh golongan kafir dan munafik terhadap isi kandungan Al-Quran. Allah Ta'ala jaga Quran dengan bermacam-macam cara, sehingga orang kafir tak mampu nak menyahut cabaran buat Quran, nak menjauhkan orang Islam daripada Quran, cari mana-mana ayat, mana-mana tempat untuk datangkan keraguan, supaya orang ragu barang ni bukan mari daripada Quran, daripada Allah. Antara lainnya, setelah mereka gagal menyahut cabaran tersebut, mereka cuba memperlekehkan Quran dengan mengatakan
masukkan Quran yang tersebut padanya misalan-misalan. Kita dah baca dah itu, masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara. Menasabah ke Quran yang padanya ada misalan, sebut cerita seorang yang menyalakan api dalam kegelapan malam, sebut pasal guru peti, dan beberapa ayat dalam surah-surah yang lain sebut tentang misal dengan angkabut, laba-laba, seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ankabut, masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Bandingan orang-orang yang menjadikan selain dari Allah sebagai pelindung-pelindung mereka adalah seperti laba-laba yang membuat sarang untuk menjadi tempat perlindungannya, padahal sesungguhnya sarang-sarang yang paling reput ialah sarang laba-laba jika sekiranya mereka mengetahuinya. Dalam surah Al-Hajj Allah Ta'ala buat perbandingan dengan lalat. Ya ayyuhan nas duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu. Maksudnya, wahai umat manusia, dibuatkan satu perbandingan untuk kamu, maka dengarlah mengenainya dengan bersungguh-sungguh. Sebenarnya mereka yang kamu seru dan sembah selain daripada Allah itu sekali-kali tidak akan dapat mencipta walau seekor lalat sekalipun, sekalipun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. Maka orang-orang ini kata menasabah ke Quran ni mari pada Tuhan, cerita hal laba-laba, cerita hal apa nama ni, lalat, menasabah ke ni mari pada sisi Allah. Mereka cuba untuk mendatangkan ragu setelah mana mereka tak mampu nak mendatangkan Quran yang sebanding dengannya. Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dengan sanadnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia menyebut berkenaan dengan sebab turunnya surah ini, ayat ini. Ibnu Abbas kata, lamma daraba Allahu hadzaini al-mathalaini lil munafiqin, يعني قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، وقوله أو كصيب من السماء، الآيات الثلاثة. قال المنافقون الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة. kata Ibnu Abbas, tatkala Allah membuat dua perbandingan dan misalan buat orang-orang munafik pada ayat terdahulu, masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara, perumpamaan mereka orang munafik ini seperti orang yang menyalakan api dalam kegelapan. Kita dah baca. Dan juga turun ayat selepas itu firman-Nya, au kasayyibin minas sama', atau seumpama hujan yang lebat dari langit. Kalangan munafik berkata, Allah tersangat tinggi dan mulia daripada membuat perumpamaan yang seremeh ini. Ini bukan kalam Allah ni. Lalu Allah menurunkan ayat 26 surah Baqarah ini, Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udah. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa saja, sekalipun sebesar nyamuk. Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah pula diriwayatkan berkata, Anna Allah lamma dzakara adh-dhubaba wal-ankabuta fi kitabi wa daraba biha al-mathal, dhahika al-yahud wa qalu ma yushbihu an yakuna hadha kalam Allah, fa anzala Allah inna Allah la yastahi. Al-ayah. Tatkala Allah menyebut lalat, laba-laba dalam kitab sucinya, dalam surah yang kita baca tadi, suratul Hajj dan suratul Ankabut, tatkala Allah menyebutkan lalat, laba-laba dalam kitabnya,
dan membuat perbandingan dengannya, golongan Yahudi mentertawakannya seraya berkata, tidak layak perkataan yang seperti ini untuk menjadi kalam Allah. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, innallaha la yastahi, al-ayat. Kedua-dua riwayat ini diperkirakan sebab turunnya bagi ayat ini, iaitulah firman Allah Ta'ala, innallaha la yastahi an yadriba masalan ma, sesungguhnya Allah sekali-kali tidak malu, tidak merasa lemah untuk membuat sebarang perumpamaan bagi mendidik manusia dengan apa sahaja, selagi ianya berupa kebenaran. Seperti mana firman Allah dalam suratul Ahzab, wallahu la yastahi minal haq, Allah sekali-kali tidak malu dari menyatakan yang benar. Ba'udatan fama fawqaha, sekalipun perumpamaan itu berupa nyamuk ataupun apa yang lebih kecil atau besar darinya. Kecil dan besar ini hanyalah mainan minda manusia, kerana semua yang diciptakan Allah adalah hebat dan menakjubkan. Dan disebutlah ayat tadi, lain daripada Allah, apa kamu pergi sembah dia? Dia kata dia nak tolongmu, nak buat lalat seekor pun tak mampu. Seluruh kerajaan dunia ni berimpun nak suruh buat lalat seekor, tak boleh buat lalat. Nampak halus je, kecil je, hebat dan menakjubkan. Sekalipun sekecil mana pun, semua ciptaan Allah layak dan munasabah untuk dibuat misalan dan pelajaran. Bahkan penemuan sains moden mendedahkan hebatnya kehebatan ciptaan Allah ini, yang jauh lebih kecil daripada lalat lagi, daripada nyamuk lagi, bakteria halus lagi. Cukup ajaib Allah Ta'ala buat bakteria. Ada hak jahat baik pula bakteria ni, hak baik pun ada, hak jahat pun ada. Virus, atom, proton, neutron dan yang seumpama dengannya, penemuan sains beritahu benda ni tak nampak mata, tapi ciptaan yang hebat. Sebab tu kecil besar bukan sainsnya. Berkata Al-Imam Burhanuddin Al-Biqai dalam tafsirnya Nuzumud Durar, innama yajibu al-iltifat lil-qadri la lil-miqdari. Yang sepatutnya diperhatikan seorang hamba itu adalah kualiti dan keajaiban ciptaan Allah dan bukan sainsnya. Orang-orang kafir ini, oleh kerana orang kafir ni banyak sebenarnya buat kajian macam-macam, tapi kajian dia hanya terhenti sekat bijok aja. Bijok boleh reka bermacam-macam alat-alat moden, kerana hasil sains hak dia lupa tu, hak dia tahu. Boleh berubat macam-macam penyakit, boleh hanurah, sekat tu je. Saya sebut sama contoh, ahli sains ini sama dengan mak dengan bini kita masuk di rumah, kerjanya nampak lebih kurang. Cuma ahli sains dia pakai tabung uji, dia ada dapur dia. Mak kita di rumah masuk sama, pakai api, pakai periuk, buah air, repot-repot macam-macam. Cuma dia sama dengan orang apa ahli sains orang putih ni, berhenti sekat sedap je. Oh, jadilah sedap, nambahlah makan lepas ni. Padahal kalau dia pergi selakah lagi, mari dua ni menatang ni, siapa dia buat garang sampai aku boleh nikmat masih, siapa dia buat ini, dia akan berjumpa dengan Allah. Ini orang kafir, dia berhenti sini, dia buat macam-macam. Dia ada National Geography, macam-macam kajian, macam-macam penemuan. Kenapa? Dia sibuk tengok benda-benda yang terhenti sekat dunia saja. Dia tidak pergi pada Khalik, Tuhan yang maha berkuasa dan bijaksana menciptanya. Kerana itulah sarjana tafsir seperti Hamka rahimahullah dan lain-lain menulis pelbagai artikel yang komprehensif dan membuktikan hebatnya ciptaan Allah yang dinamakan nyamuk ini.
Bila ulama-ulama tengok Allah Ta'ala kata, Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udha. Allah Ta'ala kata, aku tak malu nak buat bandingan, misal untuk ajarmu, didikmu. Sekalipun bandingan tu remeh pada matamu, itu nyamuk, aku tak rasa remeh, aku tak rasa malu. Ulama ambil ayat ni, kaji nyamuk, dan banyak benda-benda yang ajaib. Nak boleh jadi nyamuk-nyamuk ni kita papuh begitu, tak akan modal di Mesir. Tapi nak jadi nyamuk ni, jadi telur, jadi lava, jadi pupa, baru jadi nyamuk. Macam-macam proses nak boleh jadi nyamuk. Walaupun halu, salah kena nyamuk hospital, salah kena lagi saya jadi terus. Benda halu ciptaan Allah. Ibnu Katsir menaqal ke dalam tafsirnya dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi' bin Anas, seorang tabi'in rahimahullah, katanya ketika menafsirkan ayat ini. Ar-Rabi' bin Anas ini tabi'in, dia belajar dengan Anas bin Malik, namun dia paling banyak belajar dengan Hasan Al-Basri rahimahullah, kibaru tabi'in. Kata Ar-Rabi' bin Anas, hadza masalun darabahu Allah lid-dunya idhil ba'udatu tahya ma ja'at فإذا سمنت ماتت وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل في القرآن إذا امتلأوا من الدنيا ريا أخذهم الله تعالى عند ذلك ثم تلا قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. Kata Ar-Rabi' bin Anas, ini perbandingan dengan nyamuk ini adalah misalan yang Allah Ta'ala buatkan untuk dunia. Kerana nyamuk akan terus hidup selama mana ia lapar. Namun bila ia kekenyangan dan kegemukan, ia akan mati. Maka begitulah juga halnya dengan golongan yang menjadi kafir ini. Bila kehidupan mereka dipenuhi dengan dunia, kekenyangan, Allah akan merampas darinya dan mematikannya. Kemudian Ar-Rabi' membaca firman Allah Ta'ala dalam suratul An'am, falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Kemudian apabila mereka melupakan apa yang senantiasa diperingatkan mereka dengannya, kami balakan mereka dengan bukakan kepada mereka pintu-pintu segala kemewahan dan kesenangan, sehingga apabila mereka bergembira dan hanyut dengan segala nikmat yang diberikan kepada mereka, kami timpakan mereka dengan mengejut dengan bala bencana yang membinasakan. Maka mereka pun berputus asa dari mendapat sebarang pertolongan. Ar-Rabi' bin Anas kata, Allah Ta'ala kata dia tak takut, dia tak malu nak buat misal dengan nyamuk sekalipun. Apa misal yang ada pada nyamuk? Kata Allah, misalnya ialah manusia, jika sekiranya dia lapar, dia susah, dia boleh dekat dengan Tuhan. Tapi bila dia senang, dia selubungi dengan nikmat yang banyak, biasanya lupa Tuhan. Dan di masa itulah Allah Ta'ala akan membalakan dia dan membinasakan dia. Sama menjaga nyamuk. Nyamuk lagi dia lapar, boleh pergi mari. Bila kenyang aja, mapuh nyamuk. Fama fawqaha. Allah Ta'ala kata, aku tak malu nak buat misalan, walaupun misal itu berupa nyamuk. Fama fawqaha, dan apa yang lebih daripada nyamuk. Lebih apa? Kerana fawqa maknanya atas, fawqa maknanya ziyadah, fawqa maknanya lebih. Aku tak malu nak buat misalan, walaupun misalan itu nyamuk, bahkan apa yang lebih daripada nyamuk. Kata para ulama, perkataan fawqa ini boleh dimaknakan lebih kecil daripada nyamuk dan lebih besar daripada nyamuk. Dua-dua boleh berlaku. Berkata Ibnu Ashur Al-Maliki dalam tafsirnya At-Tahrir, wal fawq fi hadhihi al-ayah salihun lil ma'nayaini, ay ma huwa ashaddu min al-ba'udati fil haqara wa ma huwa akbaru hajman wa nadhiru.
perkataan fauqa dalam ayat ini sesuai untuk kedua-dua makna, yakni apa yang lebih kecil saiznya daripada nyamuk dan apa yang lebih besar saiznya daripada nyamuk. Allah Ta'ala kata, aku tak malu nak buat misal, walaupun misal tu nyamuk, ada benda yang lebih besar daripada nyamuk, ada benda yang lebih kecil daripada nyamuk. Dan sememangnya permisalan yang lebih kecil daripada nyamuk disebut dalam Quran. Antaranya surah yang kita biasa hafal, kita biasa baca, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sesiapa yang buat amal kebaikan walau sebesar zarah, nescaya ia akan melihatnya tertulis pada catatan amalnya. Zarah kecil, haluh. Begitu juga yang lebih besar daripada nyamuk, seperti lalat, labah-labah pada ayat-ayat yang kita bacakan sebelum daripada ini. Seterusnya Allah menyingkap sifat manusia terhadap perbandingan dan misalan-misalannya, dan Allah mulai dengan kalangan orang-orang yang beriman. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang benar-benar beriman, dia tu akan termakan dengan keraguan-keraguan yang dibawa oleh orang-orang kafir ini. Fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, maka mereka akur dan meyakininya kerana mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Bila mana Allah Ta'ala buat misalan, perbandingan dalam Quran, banyak misalan. Bahkan ulama buat kitab perumpamaan dalam Quran. Orang-orang yang beriman, mereka menerima misalan itu, percaya perumpamaan itu. Allah dahulukan sebutan orang beriman sebagai menyanjung tinggi keteguhan iman mereka, sekalipun golongan kafir cuba mendatangkan keraguan kepada mereka. Dan kita dengan ayat Quran, walaupun mungkin kita tak belajar lagi, kita tak faham lagi, tak faham dengan faham yang sebenar lagi, siapa-siapa dia bawa benda yang meragukan Quran, yang menunjukkan Quran ini ada kurang, kita kena ludah atas muka dia, kita kena tolak lalu. Kerana apa? Kerana hadis yang saya baca sama, Nabi kata apa? Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Tidak adalah kalam yang paling benar sekali atas dunia ini melainkan kalam Allah. Ini kalam yang paling betul sekali. Mereka yang beriman akan belajar sehingga mereka merasakan kebenaran dan kesesuaian misalan-misalan dan perumpamaan Allah untuk mendidik manusia. Sebab itu nak mengelakkan orang, mendatangkan kita rasa ragu kita dengan Islam, kita kena mengaji, kena belajar. Minal mahdi ila lahd ila lahdi, orang Arab kata, daripada dalam buayan sampai dalam liang lahat. Tak habis belajar, kena belajar. Khususnya belajar untuk menambah iman kita dengan Quran. Kerana apa? Orang-orang beriman, mereka tahu perumpamaan itu walaupun kecil macam mana pun adalah perumpamaan yang benar, perumpamaan yang sesuai, yang kena. Kerana apa? Mir Rabbihim, kerana ia sedar perumpamaan ini datang daripada Rabbun, Tuhan yang mendidik makhluknya dengan perumpamaan-perumpamaan tersebut. Bukan sekadar orang beriman yakin, percaya dengan perumpamaan itu, dia belajar. Allah Ta'ala nak ayat benda ni dalam perumpamaan ini, dalam kiasan ini, nak ayat apa? Belajar. Kemudian Allah menempelak golongan kedua di kalangan mereka yang kafir. Tatkala mendengar perumpamaan-perumpamaan Quran ini, dengan hanya berdalih dalih, tak ada hujah yang benar, padahal mereka dipanggil kafir. Kerana kafir, saya sebut sama makna apa? Kambuh. Kafir ni makna kambuh, yang mengambus kebenaran dengan kedegilan dan keegoan. Bukan ada hujah nak rayak kerana tak betul, kerana tak kena, tak boleh rayak. Kerana tak ada, tak kena. Kalam yang sempurna tolak juga, tak terima juga, kerana sombong, kerana ego. Dan mereka kata, Allah Ta'ala menyebut, wa ammal ladzina kafaru
Sedang orang-orang yang kafir itu pula, fayaqulun, mereka akan berkata dengan niat untuk mendustakannya tanpa hujjah yang benar, madza aradallahu bihadza masala, apakah sebenarnya yang Allah mahukan dengan perumpamaan yang remeh-temeh ini? Mereka cuba menegakkan benang yang besar dan melontarkan keraguan, namun di masa yang sama mereka zahirkan seolah-olah mereka memuliakan Allah. Ini perangai orang kafir, yakni dengan berkata Allah lah Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia. Takkan dia bercakap benda yang remeh-temeh macam nyamuk, lalat, laba-labuh ni, kononnya macam dia bela Tuhan. Kita pula tak betul buat peruduh ke Tuhan. Apakah yang Allah Ta'ala nak? Apakah yang Allah Ta'ala perolehi dengan perumpamaan yang hina, yang remeh-temeh begini? Tersiraklah ayat ini untuk orang yang beriman. Ini tipu daya golongan kafir ketika dia menolak gagasan dan ajaran Islam. Mereka akan menolaknya dengan mendatangkan keraguan yang dangkal dan bertopengkan logik dan toleransi dusta yang memperdayakan. Tidak sikit orang Islam termakan dengan mainan kerana tak sedar. Dalam semua benda orang kafir ni licik. Kalau dalam masalah politik contoh, kita ni duduk beribu-ribu kilometer dengan Iraq. Siapa cerita ke kita Saddam Hussein tu jahat, zalim? Bashar Assad, keluarga Assad di Syria jahat, zalim. Kemudian Ali di Tunisia jahat, zalim. Gaddafi begitu juga jahat, zalim. Propaganda. Sehingga akhirnya orang ni semua sekali habis licik. Dengan satu propaganda, satu orang pemuda bakar diri di Tunisia berlaku Arab Spring, Rabiul Arabi, habis utuh kerajaan ni. Kita bersuka, seronok. Kita tak sedar rupanya ini adalah benteng-benteng yang di antara lainnya zaman hidup 5 orang ni mana ada Zionis berani macam ini. Ini laluan Iraq, Syria ni laluan persenjataan mujahidin habis, tak ada ability dah, jadi bubur belaka dah semua sekali. Orang mulai bercakap baru sedar daripada mimpi. Iraq lebih hancur sekarang banding dengan zaman Saddam Hussein. Libya jauh lebih molek dulu zaman Gaddafi dengan hari ni. Itulah seterusnya mainan yang licik yang berhajat pada pemimpin Islam yang bijak, yang boleh membaca segala permainan musuh, perangkap-perangkap musuh dan menyedarkan orang Islam. Balah bak mazhab, hancur lebu balah. Negeri dia ambil dia orang. Balah hak kecil, ilah hak besar lagi. Satu orang tokoh, Jamaluddin Al-Afghani rahimahullah, seorang tokoh reform tajdid, lawan penjajah, buang negeri, akhir sekali buang di India. Dia sampai di India, dia nak ajar orang Islam bersatu dengan nama Islam. Orang Islam sibuk balah bak mazhab, balah bak tahiyat, nak akak ke nak geruk, balah bak takbir semayang-mayang, balah hancur lebu, balah bunuh berada mazhab. Sehingga akhir dia kata, mu ni orang India, orang Islam India, ramai bilangan kamu, tapi balah sama sendiri. Kalau mu jadi penyu, dia kata, kalau mu jadi penyu, mu semua sekali jadi penyu. Mu berenang laut, kemudian mendarat di England kerana British yang jajah dia, dan secara tergelam England kerana ramai bilangan kamu. Bukanlah suruh perang pun, suruh jadi penyu pun jadi kerja dah kerana bersatu, tapi tak jadi kakak, balah sama sendiri. Ini mainan-mainan tipu daya golongan kafir. Dia menolak gagasan Islam, dia bermusuh, tapi dia tolak dengan cara yang halus, bertopengkan toleransi dusta yang ramai di kalangan kita termakan. Allah yang Maha Mulia menjawab keraguan dan kekufuran ini dengan firman-Nya,
yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Tujuan Allah Ta'ala buat perumpamaan itu adalah Allah akan menjadikan banyak orang-orang yang sesat dengan sebab perbandingan itu, kerana menolaknya, kerana kufur, kerana tak percaya. Dan Allah akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebab perumpamaan itu, kerana dia beriman dengan perumpamaan itu, dan dia tahu ini Allah nak didik dia, Allah nak ajar dia. Maka dia mulai menyelongkar rahsia-rahsia yang terkandung dalam perumpamaan itu, dalam permisalan itu. Maka jadilah dia orang-orang yang mendapat petunjuk, bertambah baik, bertambah berjuruh dengan sebab perumpamaan itu. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin. Sedang tidaklah menjadi sesat dengan sebab perumpamaan itu melainkan orang-orang yang fasik. Fasik ni terjemah bodoh dia agak jahat. Terjemah dia segi bahasanya fasaqa yafsuqu, maknanya gelupah kulit. Buah yang gelupah kulit. Buah ni bila buang kulit, habis tak tahu buah apa. Buang kulit, kerak-kerak buah atas meja. Ingat ke buah peh, buah mulut rupanya buah lain, buah apa, dan seumpamanya. Juga ada manusia yang gelupah kulit, yang hilang identiti, fitrah kepercayaannya kepada Tuhannya, kerana mereka menolak kebenaran sekalipun tanpa alasan hujah yang benar. Orang fasik ini ialah orang yang telah hilang identiti fitrah dia. Apa identiti fitrah kita? Fitrah ni makna apa? Benda yang nak tahu benda tu fitrah ataupun tidak. Benda yang ada pada semua orang, tidak dipengaruhi oleh masa, tidak dipengaruhi oleh teknologi, kemajuan. Contoh, saya buat selalu, kita ambil kita dengan orang asli duduk di Amazon. Kita ada TV, dia tak ada TV, maka TV bukan fitrah. Kita ada telefon, dia tak ada telefon, telefon bukan fitrah. Kita ada jam, dia tak ada jam, jam bukan fitrah. Kita lapar, dia pun lapar. Kita gila nak bini, dia pun gila nak bini juga, walaupun duduk dalam hutan. Maka nak bini ni fitrah. Kita ada Tuhan, dia pun ada Tuhan. Dalam hutan duduk tu, Tuhan ada. Masalah betul tak betul, Tuhan tu nombor 10. Tapi fitrah, rasa adanya Tuhan. Mereka yang fasik ini, yang bertuhankan hawa nafsu dan iblis, mereka hilang identiti. Kerana itu mereka menolak apa yang datang daripada Allah, sekalipun tidak ada alasan dan hujah yang benar. Kemudian Allah Ta'ala mempericikan sekulungan fasik ini dengan firman-Nya, allazina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Mereka yang fasik itu ialah orang-orang yang merombak perjanjian dia dengan Allah sesudah diperteguhkan, diikat perjanjian itu. Orang fasik ini, walaupun ayat Quran sangat banyak pengajarannya, sangat bijaksana ilmu-ilmu yang diketengahkannya, sangat benar sejarah-sejarah yang dia bawa, dan sangat menyentuh hati perumpamaan-perumpamaannya, dia tolak juga. Kenapa? Kerana dia membatalkan fitrahnya yang mengakui ketuhanan Allah di alam azali lagi, seperti mana yang dinyatakan oleh Allah dalam firman-Nya dalam suratul A'raf ayat 172, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun dari tulang belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, sambil Allah bertanya dengan firman-Nya kepada mereka, tidakkah aku Tuhan kamu? Semua menjawab, semua. Presiden Bush ke, Trump ke, Netanyahu ke, semua jawab,
benar Engkaulah Tuhan kami, dan kami bersaksi dengannya. Ya demikian itu, supaya nantinya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak, sesungguhnya kami adalah lalai, yakni tidak pernah diberi peringatan tentang hakikat tauhid ini. Kerana itulah mereka dipanggil fasik, kerana meninggalkan kulitnya, yakni asal perjanjian mereka dengan Allah. Jika sekiranya di antara sifat orang munafik disebut dalam hadis yang sahih, idza wa'ada akhlafa, bila dia berjanji dia memungkirinya. Sama-sama manusia, ini sifat munafik. Maka bagaimana pula dengan manusia memungkiri dan membatalkan perjanjian mereka dengan Allah. Wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal, dan mereka juga golongan fasik ini yang memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan. Mereka ini golongan yang membenci perdamaian. Mereka menjadikan dunia sebagai perlombaan, matlamat, sehingga tergamak memutuskan hubungan silaturahmi sesama kerabat dan hubungan kemanusiaan sesama manusia. Ini sifat orang fasik. Walaupun ayat ini disebut secara bersambung, satu demi satu ciri golongan ini, namun memutuskan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita menyambung secara tersendirinya, ianya adalah dosa yang besar. Nabi kata dalam hadis, la yadkhulul jannah al-qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim, hubungan kekeluargaan. Pak saudara, tok ki, tok nyang, amda nak ikut gila, ipo dua, hubungan keluarga tak boleh putus. Mereka dengan sebab-sebab yang diizinkan oleh syarak mesti dihubungkan hubungan itu. Jangan kata hubungan dengan anak beranak. Kadang-kadang dah mari zaman moden ni, dengan mak bapak pun ada reti basuh. Dan ini di antara tanda-tanda kiamat. Bila Jibril AS tanya Nabi berkenaan dengan tanda kiamat, antalidal amatu rabbataha, di antara tanda kiamat wahai Muhammad, bila mana seorang perempuan itu melahirkan tuannya, anak yang memperhambakanmu. Ini yang berlaku. Mesti disambung hubungan silaturahim, dan hubungan sesama manusia disambung. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Ini golongan fasik. Kerja dia buat bunuh je. Mereka tak nak perdamaian, tak nak kepada kebaikan. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang rugi di dunia dan rugi di akhirat. Inilah di antara dua huraian dua ayat yang kita belajar pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, walaupun dah isteri lagi rehat lah, boleh pumping apa semua sekali. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.